Rancak dia orang main. Tengok nak gol lah. Baling. Apa benda siap kau main persatuan apa tak tahu baling ke? Hoi, inilah impian aku. Ini kalau aku tekan minyak naik terus atas kan. Duduk landing terus, Mat. Daripada saya. Tengok budak ni. Siap bawa spare part semua. Hoi, betul-betul aku punya zaman ni dia main. Orang lain semua basikal biasa tapi dia main basikal lajak tau kat dalam Taman Tasik ni. Tengok. Hoi. Okay, yo, sama-sama saya Syahid dia. Alright guys, welcome to another vlog. Hari ni punya konten adalah vlog. And aku sekarang ni dekat rumah aku. Memang nak hujan lebat lah sekarang ni. Ni literally sekarang ni baru pukul 3 tau. 3.54 lebih macam tu lah. Tengok dah gelap macam mana. Okay, dah gelap habis tau. Aku tak tahu lah kenapa. Memang nak lebat punya hujan ni. And Alhamdulillah lah hujan lebat tu. Aku rasa macam hari ni aku support hujan datang. Walaupun kereta aku nak keluar ni. Tapi aku support lah, tak apa lah. So sejuk-sejuk ni, jom kita pergi minum kau, pergi berjalan kau, pergi tengok aktiviti aku apa hari ni lah. So jom, apa ikut je aku. Let's go. Alright guys, so sekarang ni aku dah pun sampai dekat RNR Sungai Buloh. Tempat-tempat aku lah ni. Okay, so jom lah santai sini kejap sementara hujan-hujan ni. Lepak sini aku tak tahu, aku datang lepak saja nak tengok-tengok sini punya keadaan. Jom. Asal loaded ni penuh kan? Apa beza loaded ni dengan loaded tu? Apa beza loaded ni? Asal ada satu Myvi je. Dia nak panggil towing tapi tersilap call tu. Terpanggil loader. Macam tu lah kot. Kot lah. Hoi, inilah impian aku. Ini kalau aku tekan minyak naik terus atas kan. Duduk landing terus, Mat. Hoi, guys. Cuba komen hampa punya impian ada tak benda ni. Aku daripada kecil tau. Sampailah sekarang aku dah ada kereta pun. Aku still, kalau aku naik atas ni apa jadi Naik atas ni apa jadi Sampai mana dia bawa aku, sampai mana destinasi dia. Gila lah. Sekejap aku try ke depannya sikit. Jangan bye. Dia break ni cabai aku. Dah keluar, move on lah. Okay, bye-bye. Alright guys, so sekarang ni aku dah sampai dekat Titi Wangsa punya taman ni. Okay, so jom lepak sini lah. Kokol ada benda apa-apa yang boleh aku main ke, boleh aku explore ke, boleh aku terjah ke. So kita naik lah, kita beli lah, kita try lah. Okay, so jom pergi depan dulu. Aku parking kereta aku kat depan ni sebab sini semua ada tempat-tempat parking lah. Guys, kat sini dah macam kenduri ya gelanggang punya. Tengok. Ni macam ada buat gelanggang wrestling tapi wrestling yang jenis Malaysia, Thailand punya. Macam tu lawan, lepas tu ada jual merchandise semua. Awak lah dia pun tak lawan hari ni. Kalau lawan hari ni aku boleh tengok kok. Benda tu aku tak tahu pun. Tak tahu dia ni marketing tu ada. Aku cakap terus terang, aku datang sini untuk jalan-jalan, tengok suasana, happy-happy. Tadi kat Sungai Buloh tadi tu hujan macam nak lebat. Macam nak turun satu langit, satu dunia nak balik dah hujan dia. Tapi tak, dia tipu, dia prank. Hujan pun prank. Dia main tipu guys. Dia tak ada hujan pun. Dia rintik sampai KL hilang. Sungai Buloh ke KL bukan jauh mana pun. Paling-paling pun 5-6 km lah. Tapi punya prank yang besar tak ada apa. Tipu. Adik, laju lagi. Laju lagi. Kakak-kakak awak dah ke depan dah. Punya besar, sebesar-besar alam punya. Taman Tasik Jiwangsong ni. Besar gila. Dekat sana macam air pancut tau dekat sana. So sekarang ni aku kat sini. Sini pun padang besar tak tahu ada apa. Guys, dia orang ni main apa? Ini kayak nama dia. Aku lupa nama ni apa Kayak Aku lupa tu. Tapi dia orang main kayak tapi main bola dalam. Kayak dalam bola. Macam tu lah. Nampak ada gol-golnya semua dia main. Uish. Jadi molek Mana nak dapat ni benda ni nak main? Sini jalan kan semua rosak ni lah. Apa benda ni? Ni macam ni tau. Dia tak ada elemen tak buat ni. Elemen tu satu cerita. Rotex pun aku bayar lah duk. Tak ada buat pun jalan. Sampai tengok view dia. Bawah besar. Ini nak kata laut ke sungai aku pun tak tahu. Dia ni dia buat banyak perangai lah guys. Jalan lah. Dah dapat kayak tak nak jalan pula. Ni tengok berapa ramai orang ramai kan. Tengok. Kat sana belah-belah Tino tak silap aku lah. Sini belah jantai. Guys, betul lah. Benda ni benda yang dia kayak tapi nampak orang bola terbang. Macam tu lah. Bola dekat kaki senang nak main. Tapi bola pakai benda ni payah gila. Pakai tangan pula tu. Nampak tengoklah mereka punya kusu-kusu.
Oh, dia kayuh je pakai kayak. Pegang pakai tangan. Nampak? Okey, faham. Baru faham game dia, guys. Lepas tu baling masuk dalam gol tu. Macam tu. Main kat mana? Tahu, tapi awak beli tu kat mana? Awak beli tu kat mana? Sorry? Oh, persatuan punya lah. Budak kampung macam aku tak boleh main. Aku just ingat lah kalau macam aku seorang masuk, dia orang semua, aku pun masuk tim dia orang kan, lepas tu lawan. Tapi tak, ini ada persatuan co-curriculum dia orang. Macam tu lah guys. So, dah tak nak, tak boleh masuk, move on, belah. Dalam banyak-banyak orang berkelah, berlepak, healing, tengok telefon apa semua kan. Ini couple aku suka guys. Dia paling banyak buang masa, yang paling, orang kata apa, paling OP lah ni. Aku tak tahu apa function buat benda tu, tapi aku daripada dulu tak faham. Itulah aku nak cakap. Kalau hampa tahu tolong komen. Dia duduk tepi laut kan. Lepas tu dia bentang tikak, tengok depan. Aduh. Sampai datang, kafe ke dalam? Kafe ke dalam? Saya YouTuber. Saya tengok macam pelik kedai ni kenapa. Tu saya datang. Kafe ke dalam? Kafe. Oh, sambil tengok pemandangan lah. Okey, awak duduk sini je lah seharian. Ya. Sampai pergi malam. Ya. Daripada saya. Sini lah dia orang duk daftar sini duk main tu. Aku nak yang kayak. Ini semua dah biasa lah basikal-basikal ni. Dia ada yang basikal tu, lepas tu ada lagi 2-3 kayak beca punya semua atas air. Itu semua aku dah boring, aku dah tak nak main. Ini bukan aku punya brand. Aku nak main tadi tu, tapi tadi tu tak boleh lah guys. Dia kayak tu. Dia persatuan punya. Bayangkan suasana ni bila hujan macam mana cantiknya, macam mana sejuknya tempat ni. Tapi tu lah, prank pula hujan ni. Kita tengok budak ni. Siap bawa spare part semua. Hui, betul-betul aku punya zaman ni dia main. Tengok dia bawa spare part tau. NNK dia bawa, dia repair basikal lajak dia. Orang lain semua basikal biasa, tapi dia main basikal lajak tau kat dalam Taman Tasik ni. Tengok. Hui, ada garing dia. Aku nak panggil dia tapi mak depan dia duduk ada. Aku saja datang sini lepak balik. Rancak dia orang main. Aku rasa macam best gila bai. Ya Allah. Tengok nak gol lah. Baling. Apa benda siap kau main persatuan apa tak tahu baling ke? Okeylah guys. Jom sekarang ni aku nak gerak balik dah sebab sini tak ada sunset. Hari ni kan hari hujan dah prank. Hujan dah prank, sunset pun terus tak nak keluar. Semat gila. Nampak view dia. Ada bunyi tak? Oh, tak ada guys. Dia macam pas pattern tu. Yang larian ni. Itulah. Besar guys Taman Tasik ni tengok. Dekat sana belah lampu sikit. Dekat ujung sana macam air-air. Kalau boleh kena bawa masuk kereta aku type lah. Tapi tu lah. Tak boleh masuk kan. Alright guys. Sampai itu guys konten aku pada kali ni. Aku punya plan hari ni buat konten. Kalau hujan-hujan best lah kot. Pergi mana-mana. Pergi enjoy semua kan. Suasana hujan. Tapi itulah malangnya benda tu tak jadi. And I'm sorry guys. Kalau ada kekurangan dalam vlog ni. Aku minta maaf. So jumpa hampa di konten yang akan datang. So bye-bye. Peace.